Okay, Assalamualaikum. Okay, kita dengar dulu video ni ya. If you bawa Grab, this video is for you. Please don't scroll. If you're not happy with the destinations that I'm going to, please don't accept my order. Please. Do you know how uncomfortable it was for me sitting in the car where the driver was 24/7 cussing at others' car and then giving side eye at me some more? And the driver was like, jalan mak pak engkau eh. And then keep looking at the phone like, do you know how embarrassing it was for me? I feel so uncomfortable. Kevin, just normalize cancelling your order. Like, you can just tell me if you are not like, in the favor to bring me from A to B. I can just cancel. That's it. It's okay. Okay, kita dah dengar dah video dia. Okay. Pertama sekali, saya nak cerita tentang Grab Auto Accept. Auto Accept. So, bermaksud anda order, macam saya lalu area anda, automatic saya terus dapat. Saya terus dapat untuk, okay, saya dapat je. Okay, kena hantar anda A pergi B. Harga dia sekian. Nak ke tak nak ke, saya kena ambil anda. Lepas tu, kalau saya tak nak, saya cancel. Dan mungkin saya punya, orang kata, account tu agak terjejas sikit lah. Sebab cancellation rate saya jatuh. Seolah-olah, okay, mungkin 1 minggu saya boleh 10 kali batal. 1 dah guna dah batal tu. Disebabkan harga, mungkin apalah, macam tu lah. So, saya rasa dah viral dah. Orang selalu cakap, kenapa terima kalau tak nak ambil, kenapa terima kalau tak nak ambil. Tak, kami Grab, kami dipaksa terima. Kami terus terima. So, dah viral juga. Orang selalu cakap, kenapa ambil. Lepas tu ada driver dia tak nak cancel. Ibarat dia tak nak gunakan cancellation dia under dia. So, dia buat tak tahu aja. Tu yang kadang-kadang ada yang passenger report, oh kereta dia tak bergerak-gerak, call tak angkat, chat tak angkat. So, dia alasan driver tu seolah-olah, anda order, anda lah cancel. So, benda tu bukan cancel under pemandu, under anda. Sebab kami cancel, dah 1 guna, tinggal 9. Macam tu lah saya nak bagi anda faham. So, kalau anda cancel, saya tak tahulah, mungkin dia ada cancellation dari anda juga, saya pun tak sure. Sebab saya jarang naik Grab, saya bawa je Grab. So, banyak yang selalu kena sidai, driver tak ambil, dah tahu tak nak ambil, kenapa terima tak. Kami dipaksa terima. Okay, itu nombor 1. Kalau anda tak nak macam tu, anda boleh order yang lain-lain lah. Selain Grab, banyak yang lain-lain lah kan. Macam-macam. Dia orang je. Okay, anda order tu, A pergi B RM5 lah tuan-tuan. Driver yang ada kat sana keluar sini. A, B RM5. Tak nak, dia buat tak tahu je. Anda rasa apps lain tu akan terima anda ke? RM5? Boleh kata kalau anda nak ambil dekat orang kata ESO lain lah. Anda order selain daripada Grab. Anda rasa A pergi B tu RM5. Anda rasa driver tu akan ambil anda ke? Sila-sila anda sejam kat situ ke, 2 jam ke, sampai esok pun orang tak nak harga tu. Kalau ikut betul-betul lah. Siapa yang dah tak nak harga tu tapi dia accept? Mana ada? Kalau selain Grab, anda order tu, lalu kat dia orang, pemandu A, tak nak. Pemandu B, tak nak. Pemandu C, tak nak. Orang tak nak. Tapi Grab, anda order je RM5. Siapa yang kena tu, pemandu Grab tu kena ambil. Itu beza Grab. Dia auto accept. Anda rasa selain anda order Grab, orang nak ambil? Grab je yang ambil. Paksa driver dia ambil. Kalau apps lain, RM5, A pergi B tu RM5, dia ada jauh ke, memang tak ambil lah. Tunggulah sampai esok, tak ada siapa ambil anda selain Grab. Tapi Grab, RM5 ke, jauh pick up ke, harga tak munasabah ke, kalau kami lalu kat situ, kamilah orang yang terpaksa ambil anda. Ada driver macam saya tak kira RM5 ke apa, ambil je lah. Orang perlukan perkhidmatan. Ada driver macam tu lah yang sidai penumpang tu sebab, oh, aku dekat C, nak pergi ambil A pergi B, tak payahlah. Tak ada pun aku kat C, nak ambil aku kat B, nak ambil A pergi B. Ibarat kita pergi sana patah balik, nak datang balik sini, RM5, tak payahlah. Tapi Grab kami kena. Kalau mandu Grab yang tak ambil anda tu, yang sidai anda tu, maknanya dia jiwa kental lah. Dia tak nak ambil tetap keras. Macam saya, jauh ke dekat ke saya ambil je, apa nak buat kan. Kita pemandu Grab. Tapi pemandu lain, kalau kita bawa app lain, RM5, A pergi B, aku ada kat B, nak pergi A, nak pergi B sini, tak payahlah. Siapa yang ada A sana lah pergi ambil. Tapi Grab, kita kat A, ambil kita kat B, pergi ambil A, kita kat B, pick up dekat A, kena hantar kat B. Kita orang kena buat. App lain, dia dekat B, nak pergi A pergi B, tak payahlah. Tunggulah hang sampai esok, kata cerita Piramli kan. Tapi itulah banyak lagi yang tak faham. Kenapa terima kalau tak nak, kenapa terima tak nak, kenapa terima harga sedemikian dari A pergi B, kenapa ambil, lepas tu nak popek-popek. Tak, dia popek-popek sebab dia panas hati, tapi dia tetap ambil anda. Anda patut bersyukur dia ambil anda. Kalau app lain, dia tak ambil anda pun, tunggulah sampai esok. Yalah, itu saja nak info. Assalamualaikum.